Tulang belakang yang menyokong badan kita merupakan struktur tulang terpenting di dalam tubuh badan. Ia terdiri daripada beberapa tulang yang dipisahkan oleh pelapik kartilage beliswai yang dipanggil disk. Kecederaan ke atas tulang belakang akan membawa efek yang besar. Kesakitan sebenarnya soal kecil saja. Yang menakutkan, ia boleh menyebabkan seseorang pesakit itu lumpuh. Biasanya, kecederaan pada tulang belakang akan dirawat melalui pembedahan. Namun, pernahkah anda terfikir ada kaedah lain dapat membantu masalah tersebut tanpa menjalani pembedahan? Percaya atau tidak, kita tanya Rohani Abdul Rahman yang hampir lumpuh setelah mengalami masalah tulang belakang akibat pernah terjatuh. Makcik memang masa tu belum jumpa doktor lagi memang rasa sakit lah bila nak bergerakkan, nak bangun. Semuanya memang tak boleh lah bila cik nak ke dapur. Masalah cik terpaksa ampuh tulang punggung ni untuk bergerakkan. Bila cik naik atas, begitulah cik terpaksa bongkok naik. Bila turun cik terpaksa duduklah tangga tu kan, turun satu persatu. Kalau cik masak, cik terpaksa bawa kerusi lah. Lepas cik tak berdiri lama. Punca sebab kemungkinan cik masa muda cik rajin jatuh. Jadi dia buat sebab bila kita dah berumur, naga kita dah tak kuat lagi. Jadi dia tak boleh lagi tampung badan kita pembesar, kaki kita kecil. Jadi dia memang tak stabil lah, doktor pun cakap macam tu. Kalau saya nak kuruskan badan dengan struktur memang susah kan. Jangan kerja-kerja yang buat macam menyapu tu, kita kan bongkok lah menyapu sikit. Tu tak boleh lah. Sebab kita boleh dah tu kan rasa dia memang sakit. Sakit macam kita nak buat kerja, kan nak menyapu sampah ke, kalau nak masak ke, tak boleh berdiri lama. Setakat 2 minit tu pun tak sampai. Menjahit macam mana? Sebenarnya cik tak menjahit lagi. Dia terus. Tak boleh. Kalau cik menjahit lagi, terbengkalai baju orang kan, tak menjahit. Bila kita bergerakkan memang sakit. Bergerak. Kalau kita tak bergerak, dia tak ada apa-apa. Bila kita bergerak tulang ni, ke punggung ni, kita nak angkat kaki macam ni, kita nak pijak tu memang dia sakit bawa pergerakan. Sebab tu kalau bila time sakit saya bergerak, saya mesti nak angkat. Macam dia tulang punggung separuh daripada tu dia dah kuncup. Setelah menjalani imbasan X-ray, beginilah keadaan tulang belakang Rohani Abdul Rahman. Masalah kesakitan tulang belakang Rohani menurut doktor, ianya disebabkan oleh saraf yang tertindih dengan tulang belakang. Mungkin bagi kita perbezaan pada visual X-ray tidak menggambarkan apa-apa. Namun, pakar perubatan yang tahu mengesan masalah tulang belakang sebegini, mendapati ianya boleh memberi kesan yang cukup besar. Sebarang masalah yang terjadi pada sistem saraf utama tulang belakang sememangnya amat berbahaya. Inilah yang biasanya terjadi kepada mereka yang terlibat dalam kemalangan. Selain kecederaan pada saraf otak, kecederaan pada saraf tulang belakang boleh membuatkan seseorang pesakit itu lumpuh. Menurut doktor, struktur tulang yang mengalami masalah seperti ini boleh mengakibatkan pesakit tidak dapat berjalan sekiranya ia tidak dirawat dengan segera. Biasanya pembedahan akan dilakukan untuk memperbaiki masalah tulang belakang sebegini. Namun, ada sesetengah pesakit cuba mengelak dari dibedah. Rawatan dengan Cina yang guna jarum tu atau panca kan, ini tak mahu. Tak semudah itu tulang diurut boleh baik. Habis saya pun memang tak andaklah buat pembedahan. Berdasarkan kajian, kira-kira 80% penduduk dunia mengalami sakit belakang yang kebanyakannya melibatkan mereka yang berusia antara 30 hingga 40 tahun. Mereka yang mudah mengalami sakit tulang belakang biasanya terdiri daripada ibu yang mempunyai anak kecil dan bayi. Ini disebabkan sendi di bahagian bawah tulang belakang menjadi renggang akibat tindakan hormon semasa menyediakan badan bagi sesuatu proses kelahiran. Ini diburukkan lagi apabila ibu mengurus serta mengangkat bayi dan peralatannya seperti bakul bayi, besen mandi dan lain-lain. Selain itu, mereka yang mempunyai tulang belakang yang panjang dan kurus dan leher panjang seperti leher angsa atau bongkok, mereka yang bekerja mengangkat barang-barang yang berat dan selalu membungkukkan badan dan mereka yang duduk membungkuk terlalu lama di dalam persekitaran tempat kerja yang tidak selesa juga mudah diserang sakit tulang belakang. Struktur tulang belakang yang menjadi tunjang utama struktur tulang badan manusia mempunyai 33 tulang vertebra berasingan yang dipisahkan oleh pelapik kartilage beliswai yang dipanggil disk atau piring. Ia dikelilingi dan diselangi dengan ligamen, otot dan juga saraf. Tapi saya ambil sebulan tu 2 botol. Ikut kemampuan saya lah. Sebulan hanya saya boleh buat 2 botol.
Saya terus makan lah. Memang dia nampak berkesan. Masuk ke 3 bulan dia, dalam masa tu dia dah kita berdiri tu, kita boleh rasa lama sikit. Kita berjalan pun dah rasa kurang. Pergerakan kita rasa selesa sikit lah kan. Itu saya rasa yakinlah dia boleh baik kan Cik. Sebab tu Cik terus makan. Dalam masa 5 bulan saya makan, saya rasa kesihatan memang baik semualah. Saya boleh berdiri dengan tegak. Semua saya boleh buat kerja rumah dengan selesa. Dan saya boleh berjalan jauh lah. Tak macam dulu. Saya pun boleh berdiri lama. Alhamdulillah lepas dari pembedahan. Rohani Abdul Rahman yang berusia 52 tahun ini tidak menafikan bahawa kecederaan tulang belakangnya adalah akibat daripada kerap terjatuh sebelum ini. Selain itu, dia juga menganggap masalah yang dialaminya ini turut berpunca daripada kerja menjahit yang menjadi sebahagian punca pendapatannya. Menurut Profesor Dr. Hassan Yaakob, formulasi dalam produk Hilin mungkin tidak boleh dianggap sebagaimana ubat khusus untuk sesuatu penyakit tertentu. Namun menurut kajian beliau, sebatian gamadulin yang menjadi asas formulasi tersebut bertindak membantu merangsang sistem semula jadi badan termasuk sel-sel dan saraf melalui proses rejuvenasi. Menurut Rohani pula, biar apapun kajian yang dibuat untuk menghasilkan produk Hilin, dia sememangnya bernasib baik kerana tidak lagi menanggung derita menahan kesakitan untuk bergerak. Kegembiraan kerana kembali mendapat peluang untuk menikmati hidup seperti dulu amat terasa. Sebagai seorang nenek, kebahagiaan menimang cucu bukan setakat melihatnya saja. Sebagaimana seorang ibu, dia juga ingin menjaga, menimang dan mendukung cucu kesayangannya. Dan kini dia amat bersyukur kerana masalahnya sebelum ini tidak berpanjangan lagi dan mampu melakukan semua itu.